Hello tuan-tuan peniaga dan pelabur. Perkhidmatan analisis dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Mari kita lihat setiap parameter dengan lebih terperinci sedikit lagi. Jika perlu, adalah mungkin untuk berhenti. Anda boleh melihat semua penunjuk perbadanan yang dikaji dengan lebih teliti. Kami akan menyemak prestasi semasa syarikat Lifezoni Metals Ltd, tikar LZM. Semakan telah dibuat berdasarkan maklumat pada 13 April 2025. Secara klasifikasi Guru Market syarikat Lifezoni Metals Ltd tergolong dalam subkategori Metal Color. 47 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian yang sangat mewakili. Kita akan melihat penyelesaian akhir berdasarkan hasil video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat berkenaan ialah tolak 8 daripada 10 mata. Purata bagi subkategori ialah 1.1 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam pasaran secara keseluruhan, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran ialah 1.9 mata. Terhadap markah tolak 8 mata untuk Lifezoni Metals Limited. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Lifezoni Metals Limited dan syarikat subkategori. Kita akan melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan yang lalu saham Lifezoni Metals Limited menunjukkan perubahan tolak 56.1% terhadap dinamik harga dalam subkategori tolak 20.5%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran perbadanan Lifezoni Metals Ltd ialah $0.25 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $368 bilion. Lifezoni Metals Limited menyumbang bahagian sebanyak 0.067%. Ini adalah salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $0.03 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori $161 bilion. Lifezoni Metals Ltd merupakan bahagian 0.019%. Membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita lihat perkara berikut. Kongsi Lifezoni Metals Limited dalam subkategori apabila menilai nilai pasaran ialah 0.067%. Permodalan kunci kira-kira ialah 0.019%. Ini adalah 72% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku organisasi dalam subkategori borok tolak 1 mata. Liability keuangan organisasi berjumlah 0.046 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 153.3% daripada ekuiti. Skor berdasarkan tahap hutang syarikat, borok, tolak 1 mata. Nisbah nilai pasaran syarikat kepada keuntungannya ialah 0. Purata subkategori ialah 13.1, iaitu lebih teruk daripada purata subkategori. Penilaian harga saham kepada nisbah pendapatan berbanding dengan syarikat dalam subkategori sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $363 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini sangat buruk untuk syarikat. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori borok, tolak 1 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 248.4. Purata dalam subkategori ialah 1.8 dan ini adalah 13,700% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori borok, tolak 1 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $0 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini amat negatif untuk harga syarikat.
Penilaian penunjuk jumlah jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori buruk, tolak satu mata. Margin jualan adalah tolak 35,587.8%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 14.1%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 35,601.9%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.082%. Ini ialah peningkatan 22% dalam bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pertukaran syarikat Lifezoni Metals Ltd, kemungkinan besar ke arah meremehkan. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $1,624,000. Dan dalam subkategori terdapat $1,969,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 17.5%. Penilaian jumlah modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik, 0.5 mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja adalah tolak $2,379.1,000. Purata bagi subkategori ialah $150.6,000. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 1,479%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja ialah $7,000. Dalam subkategori $1,069,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 15,171%. Anggaran volum jualan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Saham untuk dijual ialah 6.9%, dengan purata subkategori 2.9%. Ini adalah penilaian tentang kemungkinan risiko sesak yang singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 26% bagi syarikat Lifezoni Metals Limited. Untuk subkategori, tahap ini ialah 44%. Secara purata, saham dalam subkategori disebut lebih tinggi daripada syarikat Lifezoni Metals Ltd. Harga saham sebenar syarikat adalah lebih kurang $3.15. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $14.91. Perbezaan antara harga sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 374%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk anda. Pautan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh sistem maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian saham Lifezoni Metals Limited. Sistem maklumat guru markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan beruang pada harga $3.14 sesaham. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai rating yang agak rendah. Penilaian organisasi dibuat berdasarkan metodologi penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 2.57. Stop loss ditetapkan pada 3.71. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka transaksi ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan sesi dagangan pada 13 Mei 2025. Atau pada hari dagangan terakhir sebelum tarikh ini. Tikar R_O adalah transaksi belian utama. Video pada pesanan utama telah pun diterbitkan pada saluran.
sekiranya mana-mana pesanan ditutup, utama atau pengimbangan. Satu lagi pesanan ditutup secara automatik. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat guru Markets.